Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, saya Nabil Zahra. Hari ini kita akan bermain permainan video cerita iaitu Shameless Cat. Ya, kita berhenti di tahap 10 ya, disebabkan saya mati dan iklan. Lagi satu, lama sangat, 10 minit lebih saya buat video. Jadi saya akan main sampai tahap 15 saja. Okey, tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Ini yang tak itu. Kita panggil. Tak dapat. Ini bukan. Ini dah tutup. Ini susah. Tadi lupa buat ini. Lepas tu nak kena ambil ni. Lepas tu nak naik macam ni. Macam bahaya. Apa tu macam mati lah. Lihat dah cakap. Kayaknya lepas. Sudah lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia cakap ya? Oh, what? Kami apa? Don't be careful walking around here by yourself. I've met some friends just now. Oh, by the way, the penguin is following me around a lot. Sejak loncengnya, bukannya ninja. Kian hati. Can it be a cat loving puppy? Wow, I love you. If you're in danger, scream for help. Hai bang, mari cek. Kalau saya tengok ni, aduh, siapa yang tak tahu benda tu, jangan tahu. How do you get past the monster? Ni kalau dia nak langkau, boleh langkau. When I look back, you already got rid of him. Satu. Could it be then you have the superpower to pass the wall? Ding ding. I want a superpower too. A superpower to fly in the sky like Superman. And I would be scared of jumping over this. I mean, then I could have other parts to those spots. Pelik. Tadi cakap lain ni, cakap lain. Why am I so confident? Dah, deh. Ni teka-teki. Senang. Senang ni. Macam ada. Satu. Begini. Macam mata. Saya rasa mata dulu.
bawah dia tidak angkat. Ya, nampak macam senang. Tapi sebenarnya susah. Apa pula ni tu? Tapi tadi bawah sebab nampak tu kan. Itu tak apa. Ini level 12. Allah, macam mana nak lepas? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ini macam mana nak lepas ni? Jangan nak beli. Bayu tu. Ni kat bawah ni ada apa? Jumpa akak ni lagi. Hey kitty, let me tell you something. Apa tu? Some traveler with leave cat food behind. Itu. If you find any, you can trade those with your merchant for some items. You can trade the cat food for skin from the menu. Makan kucing. If we can find a way out and leave this chance. Dah gereja. We can head over to the forest across the web. Memang lama sebab baca. Look on the bright side. This church still standing after all this year. Macam pernah dengar. Perhaps we can still find the end. Apalah kawan, apa-apa kita juga. Kemarin kita sampai dekat Gunung kan? Kita nanti. Saya lama-lama dah. Saya kena lama-lama. Sabar. Halo, mati. Lupa kat atas tu ada lagi tak silap. Tapi dah dapat ni kan. Sedikit. Jangan harap. Tak boleh. Atas boleh naik. Ke tak boleh. Tapi sebab dapat tu rasa kat bawah dia. Mungkin. Ini tak boleh mati dah. Pening lah. Apa? Yang tu dah. Itu pun tak mati. Terus. Tahap 13. Sudah. Macam mana nak selesai dia? Lupa lagi. Why would there be a chest in the snow? None of the gravestone here has been engraved on it. And medicals are placed in a place you cannot reach, which Bobby Cat said inside. As if the church were a site like terror pyramid, executing whoever entered this place. Ni apa? English. Entahlah saya cakap English tapi entah cakap lah. If not for the heavy snow that damage the track gantry or the track here, we might not be able to leave this place. Macam ni? Sabar dah. Ini bukan. Sana. Oh, jangan tipu. Dia sama kena ambil tu. Oh. Tu kita turun.
Tolak. Apa jadi? Bawa pergi situ. Ni susah. Balik. Dah. Itu macam boleh ke? Cuba sudah mana. Mati aja. Alah. Tolong. Kita kena cepat. Alah. 1 hour later. Tunggu. Cepat. Dia kenapa ni? Makanya tu. Dah mati tu dah. Dah mati. Berapa kali mati? 3 kali. Ini dah ketiga kali dulu. Allah. Dah. Kita nampak dah. Coba. Allah. Dah. Sabar. Tolong ah, nak naik. Jangan mati gitu lah. Tolong ah. Tolong ah begini. Jangan mati. Bawahnya banyak dah dulu. Macam mana meletakkan? Wah. Alah, sakit ini. Tak boleh. Allah. Tempat lagi. Dah. Tunggu. Oh, gila. Berapa kali ikan? Ini kalau terlepas, kalau sampai 20 tak lepas juga kita langsung lahir di sini. Itu mati. Bagaimana yang tinggi? Itu tempat mana ya? Allah, macam mana? Dia mati kau. Macam mana nak letak? Kita tak bikin nak lawan dulu. Okey, dia lepas kita. Kita lah. Apa lagi tu? Allah, tidak. Ini tak lepas ni. Meanwhile, masih untuk lupa. ada lupa. Tak payah naik buat apa. Aduh. Lepas tu dah kena ni. Lepas tu jangan mati ya. Ini kalau mati ni sakit. Lepas tu jalan bawah dah buka. Kita kena hati-hati. Kadang-kadang di bawah ni ada benda. Okay. Bunyi lama. Lepas tu kena sabar. Okey. Ini ada. Mau saja. Okay. Watch out for the monster. The food I walked hard on was smashed by then. I spent the wall more avoiding the new one. If someone could drive away from this doctor, I met him a curse for his girl Sophie. Well, only if her die before me. Really, thought it has been my work.
Ini orang tadi tukang gali kubur. Apa benda ni? Lupa lagi. Kitty, you just in time. There is a broken bright ahead. It seems a little sick. But when I was on the right, I saw a small one underneath it. I thought it looked a little shabby, at least it's in one piece. To look at the bottom of the island. I spent some time looking for the box. I think I can find it pretty soon. Why am I so golden good? Banyak kali je dah. Kita banyak kali nak jalan tu. Rupa-rupanya benda senang. Saya lebih panjang. Ni buat tu. Kita tunggu. Saya menjagakan ini apa macam udah buat ni. Dia macam udang tu kentang ni. Tak ada lagi. Tahu. Dia memang saja. Kalau lagu dah habis, jangan kan. Okey, jom kita lagi. Dah faham. Lagu dah habis. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ini biasa. Allah, matilah kita. Ada bos. Tapi lagi kalau dia lepas dia dah pergi. Banyak orang sabar ni tadi kuat. Tak ada. Oh, eleh. Itu ke yang rasa merah tu, yang dia kata tu. Ni jangan mati pula. Okay. Whoa, where did you go of this monster? You find it out, Kitty. Hey Kitty, you know him? Tahu. Hello, I'm Jellyhead. Ni nama dia Sotong. Entahlah. Hello, I know. Are you Kitty friend? I did see you on my way here because I will help you. Actually, I will stay in this church all this year. One person invited to wash out the dead. I see. Thank you for your help. Let's get moving forward, Kitty. Actually, this church is dangerous. Therefore, I'm going to the place you guys are headed. This way, I will be able to help more people. Then great. Let's head out, Kitty. Wait, kenapa? What wrong? Why I am I so gonna get what? Ana benda tu je kau kata kau suruh tunggu. Ni jangan mati pula. Oh, tu tempat bagus ni. Ya, ni mesti dah tadi mudah. Alhamdulillah dah biar. Tu ya. Okeylah, baiklah kawan-kawan. Cukup sampai sini saja. Memori saya dah penuh. Baiklah, jumpa lagi. Selamat tinggal.
Mari. Ya.